Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati dan memulakan program webinar kita pada hari ini, marilah kita sama-sama baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Naib Chancellor UPNM, Lieutenant General Datuk Wira Arman Rumaizi bin Haji Ahmad, yang berusaha pendaftar UPNM Puan Fazilah binti Muhammad, yang berusaha penasihat undang-undang UPNM Lieutenant Colonel Hanif bin Zakaria, Barisan Pengurusan Tertinggi UPNM dan seterusnya Datuk Profesor Dr. Tuan-Puan yang dihormati sekalian. Bahagian Undang-Undang UPNM dengan kerjasama Unit Latihan dan Kompetensi Pejabat Pendaftar UPNM mengalu-alukan dan mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-puan yang mengikuti webinar ini melalui saluran Microsoft Teams dan Facebook Pejabat Pendaftar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam urusan pentadbiran universiti, kita sebagai warga universiti sama ada di peringkat pengurusan, pentadbiran ataupun akademik sering terlibat dalam pelbagai urusan yang melibatkan kerjasama strategik, kontrak, MOU, MOA, urusan perolehan, projek pendidikan serta pelaksanaan pelbagai program universiti yang melibatkan agensi, syarikat atau pihak ketiga. Namun demikian, sesuatu kerjasama yang pada peringkat awal kelihatan meyakinkan dan berpotensi memberi manfaat kepada universiti tidak semestinya bebas daripada risiko yang mungkin boleh menjejaskan kepentingan universiti. Sekiranya semakan sewajarnya tidak dilaksanakan dengan teratur, kerjasama tersebut berkemungkinan mengundang implikasi yang tidak dapat dijangka sama ada dari sudut undang-undang, kewangan atau reputasi. Justru konsep due diligence, iaitu tajuk webinar kita pada hari ini, merupakan satu mekanisme penting yang membantu universiti membuat keputusan secara lebih berinformasi, berhemah dan berasaskan penilaian risiko sebelum sesuatu kerjasama atau kontrak dimuktamadkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama-sama dengan kita pada pagi ini berbaju pink hari ini sebagai penceramah webinar adalah Puan Nur Zizalina Sahudin, seorang peguam bela dan peguam cara yang juga merupakan rakan kongsi di Tetuan Nik Sagir dan Ismail. Beliau saya ingatkan poin yang bertanya. Sorry. Saya teruskan. Beliau berpengalaman luas dalam bidang litigasi sivil, pertikaian kontrak dan komersial, litigasi perbankan, kebankapan dan insolvensi korporat serta undang-undang maritim dan perkapalan. Puan Zizalina memiliki ijazah sarjana muda undang-undang dari UUM dan ijazah sarjana undang-undang dari UKM. Selain itu, beliau juga merupakan seorang mediator bertauliah serta ahli panel berjawatan kuasa tata tertib, lembaga tata tertib peguam bela dan peguam cara. Sepanjang kerjaya beliau, Puan Nur Zizalina telah memberikan khidmat nasihat kepada pelbagai organisasi dan syarikat dalam isu-isu berkaitan kontrak, litigasi, pengurusan risiko serta pematuhan undang-undang. Beliau juga aktif dijemput sebagai penceramah oleh pelbagai institusi, antaranya institusi perbankan, universiti awam dan syarikat-syarikat dalam industri oil and gas bagi berkongsi kepakaran dalam bidang kontrak dan perundangan. Saya rasa tanpa melengahkan masa, dengan segala hormat saya menjemput Puan Nur Zizalina untuk menyampaikan tajuk webinar kita pada pagi ini, iaitu Selidik Sebelum Setuju, Kuasa Due Diligence. Dipersilakan Puan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan terima kasih kepada Puan Pengacara Puan Azmu Syuhaida binti Ayub, yang berbahagia Naib Chancellor UPNM Lieutenant General Datuk Wira Arman Rumaizi bin Haji Ahmad, yang berusaha pendaftar UPNM Puan Fazilah binti Muhammad, yang berusaha penasihat undang-undang UPNM Lieutenant Colonel Hanif bin Zakaria, Barisan Pengurusan Tertinggi UPNM dan seterusnya Datuk Profesor Dr. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi apa khabar semua? Saya harap pagi ini ada banyak soalan yang akan
kita akan bincangkan. Jadi topik kita pada hari ini adalah selidik sebelum setuju, kuasa due diligence. Jadi jika kita lihat kepada konteks universiti dan juga institusi awam pada hari ini ya, kerjasama dengan industri bukan lagi menjadi satu pilihan, tetapi ianya adalah satu keperluan yang perlu dibuat oleh bagi tujuan perniagaan. Yang mana keperluan ni adalah seiring dengan permintaan dan juga persaingan dalam dunia perniagaan ya. Jadi kita semakin hari kita akan melihat banyak kerjasama di antara universiti dan juga industri. Juga ada projek penyelidikan bersama dan pelbagai bentuk usaha sama dan kolaborasi yang strategik. Jadi semua bentuk kerjasama ini akhirnya akan membawa kepada satu perkara yang sama, iaitu perjanjian. Ya. Dan harus diingati bahawa setiap perjanjian yang akan dimasuki ataupun yang telah dimasuki akan membawa kepada risiko. Jadi di kalangan kita sebenarnya jarang untuk kita berhenti sebentar ataupun berfikir sejenak untuk bertanyakan soalan-soalan seperti siapakah rakan kerjasama kita, adakah mereka mempunyai capacity untuk melaksanakan projek ataupun kerjasama yang ingin dibuat, dan sama ada kita pernah berfikir sama ada mereka mempunyai kemampuan dan juga kedudukan kewangan yang stabil. Ya. So jadi di sinilah kenapa okay. Right. So dekat sinilah kenapa due diligence ni memainkan peranan yang penting, kerana ianya bukan sekadar proses yang teknikal. Tetapi dia sebenarnya adalah satu alat perlindungan yang strategik. Saya suka katakan due diligence ni walaupun caranya adalah agak tedious, mungkin dia agak remeh, tetapi ia adalah amalan yang terbaik yang wajib dipraktikkan oleh universiti dan juga entiti-entiti yang lainnya. Okay. So dalam pertikaian komersial ni, mengikut pengalaman saya, usually masalah ni jarang bermula daripada niat jahat satu pihak yang lain. Ya, selalunya ianya akan berpunca kepada perkara-perkara seperti klausa kontrak yang tak jelas, kuasa menandatangani yang tak disahkan, dan harta intelek yang hak harta intelek yang kabur, dan liability yang ditanggung adalah tidak dihadkan. Ya. Jadi apabila pertikaian yang berlaku ni, kosnya hanya bukan kepada kewangan semata-mata. Ini juga akan melibatkan masa, tenaga, dan yang paling penting yang akan terjejas adalah of course reputasi universiti ataupun institusi tersebut. Jadi untuk hari ini saya akan bawakan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan untuk membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan apakah itu due diligence itu sendiri. Jadi kita akan faham due diligence ini bagaimana akan dibuat dan perkara yang akan disemak sebelum satu kerjasama tersebut dimeterai. Ketiganya kita akan lihat juga klausa kontrak yang sering menjadi perangkap. Ya. Dan yang keempat adalah bagaimana kita nak tentukan sama ada kita setuju ataupun tidak untuk teruskan sesuatu kerjasama dengan pihak yang satu lagi. Jadi harapan saya selepas daripada sesi ini, tuan-tuan dan juga puan-puan bukan sahaja menjadi lebih peka terhadap risiko, tetapi lebih yakin dengan keputusan yang pihak tuan yang akan buat bagi pihak universiti dan juga institusi. Ya. Baik, so kita akan mulakan. Kita akan lihat kepada apakah itu due diligence. Baik. Ada satu kata-kata pujangga peperangan klasik Sun Tzu. Di mana Sun Tzu menyatakan bahawa if you know the enemy and know yourself, then you need not fear the result of 100 battles. Jadi maksud dia di sini yang saya boleh kaitkan bahawa jika kita benar-benar memahami kekuatan diri kita
dan juga pihak lawan. So kita akan berada dalam kedudukan yang lebih kuat. Pertamanya, enemy di sini bukanlah bermaksud musuh secara real, tetapi ianya merujuk kepada risiko yang mungkin kita tidak nampak pada awalnya. So dia adalah lebih kepada risiko. Dan di sinilah datangnya due diligence, ya. Mungkin kita boleh lihat kepada slide seterusnya. Okey. Dekat sini saya boleh katakan bahawa ada definisi undang yang khusus bagi istilah due diligence. Puan, kami tak dengar suara Puan. Puan? Puan? Ya, dengar ke? Ya. Okey, alright. Okey. Saya rasa Okey, dia Puan. punya alright. Okey, minta maaf saya ulang lagi sekali ya. So, Okey. okey, untuk due diligence ni kita tak ada definisi undang-undang yang khusus lah. Tetapi due diligence ni kita boleh katakan ianya adalah satu proses siasatan dan juga semakan terhadap syarikat, perniagaan ataupun individu sebelum memasuki perjanjian dengan pihak lain. Jadi, walau bagaimanapun, kita ada satu garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia yang menyatakan bahawa due diligence ini merujuk kepada proses pertanyaan dan siasatan, penilaian dan pertimbangan risiko bagi pelaburan yang berpotensi dan juga pendedahan maklumat penting secara tepat dan mencukupi. Baik. Seterusnya, okey, berkenaan juga dengan legal due diligence, sebab dia ada due diligence dan juga legal due diligence. Untuk kita lihat kepada legal due diligence ni, ianya adalah proses due diligence yang lazimnya dijalankan oleh para peguam yang dilantik oleh anak guam mereka. Yang mana peguam-peguam ini akan menyediakan dan juga mengemukakan senarai pertanyaan awal yang sesuai mengikut sifat dan juga jenis perniagaan syarikat sasaran. Dan dalam kata lain, legal due diligence ini adalah semakan undang-undang yang menyeluruh terhadap sesuatu entiti ataupun syarikat sebelum anak guamnya memasuki satu transaksi, perjanjian ataupun usaha sama dengan pihak yang satu lagi. Baik, tujuan dia ada untuk legal due diligence ni, ia juga adalah untuk mengenal pasti risiko yang tersembunyi, menilai kesahihan dan juga keupayaan pihak yang akan kita bekerjasama, dan yang paling penting adalah mengelak kerugian kewangan dan juga reputasi syarikat dan juga universiti. Baik, kita selalu bertanyakan kenapa kena buat due diligence. Jadi, antaranya adalah bila sepatutnya due diligence ini dimulakan. Ya, so due diligence ni sebaik-baiknya boleh dilaksanakan sebelum sebarang keputusan pelaburan dibuat ataupun sebelum sesuatu bentuk kerjasama ni dimeterai dengan syarikat yang berpotensi. Ya. Baik, kita lihat kepada slide seterusnya. Baik. Dalam due diligence ni ada beberapa perkara ataupun penilaian yang perlu dibuat dan saya letakkan di sini kepada 3 aspek utama untuk kita melihat ataupun mempraktikkan due diligence. Yang pertama adalah kestabilan kewangan, kedua adalah pematuhan undang-undang dan juga reputasi syarikat. Jadi dalam kestabilan kewangan ni, ianya penting untuk memastikan syarikat tersebut mampu memenuhi obligasi kewangannya. Ya, ini adalah termasuk dengan kita boleh menyemak penyata kewangan,
kita boleh melihat kepada aliran kewangan syarikat tersebut dan juga kemampuan syarikat tersebut untuk menjana keuntungan. Jadi selain itu kita lihat juga sama ada syarikat ataupun institusi ini ada membuat pematuhan undang-undang. Ya, kita kena lihat syarikat ini sama ada dia mempunyai lesen ataupun permit yang sah. Okey, sama ada syarikat ini mematuhi peraturan berkaitan dan syarikat ini juga dia tak terlibat dalam sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang. Dan yang ketiga yang suka saya selalu tekankan adalah reputasi syarikat. So kita kena lihat bagaimanakah reputasi syarikat tersebut. Okey, ini akan melibatkan juga bagaimana syarikat ni dilihat oleh para pelanggan, pekerja, pemegang saham dan juga masyarakat terhadapnya. Jadi reputasi itu penting sebab kita nak buat kerja dengan entiti tersebut. Kalau dia ada skandal ataupun isu-isu yang tidak yang agak negatif, jadi ianya tidak baik kepada kita punya usaha sama. Baik. Jadi kita lihat, okey. So antara soalan yang saya dapat, okey, dah nak buat due diligence, apakah dokumen-dokumen yang kita nak kena tengok? Baik. Saya senaraikan dekat sini, antara dokumen-dokumen yang kita boleh semak ya untuk syarikat tersebut adalah satu penyata kewangan. So dalam penyata kewangan ni kita boleh lihat maybe dia punya kunci kira-kira, penyata untung rugi, aliran tunai dan juga rekod percukaian. Yang kedua kita lihat kepada dokumen corporate. Ya, contohnya seperti dokumen penubuhan syarikat, perlembagaan syarikat, perjanjian pemegang saham dan juga mungkin minit mesyuarat lembaga pengarah. Ya. Yang ketiga adalah kontrak dan perjanjian utama. Ya, ini adalah termasuk dengan kontrak dengan pelanggan, dengan pembekal, dengan rakan niaga dan juga perjanjian pekerjaan dan juga pajakan. Ya. Seterusnya adalah dokumen pematuhan peraturan seperti laporan tahunan ataupun sebarang pemfailan kepada pihak berkuasa yang berkaitan lah. Ya. Dan yang terakhir adalah dokumen harta intelek. Kalau dia adalah ada berkenaan dengan harta intelek, kita boleh lihatlah apakah dokumen-dokumennya termasuk paten, cap dagangan, hak cipta dan juga beberapa dokumen yang lain lah. Jadi ini adalah antara list yang basic yang boleh dipraktikkan, diminta oleh pihak universiti untuk dalam praktis due diligence ni lah. Baik. Untuk kita lihat kepada okey. So dokumen kita dah tengok, okey, contoh dokumen-dokumen tersebut kita dah tengok. Jadi selain daripada itu kita boleh buat semakan status entity. Ya, antara yang kita akan boleh buat adalah carian Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Jadi dekat SSM ni kita boleh semak status syarikat ni sama ada aktif ataupun tidak, dormant ataupun digulungkan. Sebab lepas kita print out, kita boleh tengok status dia dekat situ. Jadi dalam carian syarikat juga kita boleh lihat siapakah pengarah yang ada dalam tu, siapakah pemegang saham dan juga modal berbayar. Okey, berkenaan dengan nota di bawah ya, kadang-kala syarikat nampak besar tetapi paid up capital hanya 1,000. Baik, selalunya bila kita check dekat carian syarikat, okey, kadang-kadang paid up capital ni 1,000 ni tak semestinya menunjukkan bahawa syarikat tersebut mempunyai masalah. Tetapi ianya boleh memberikan indikasi awal yang kita perlu fahami dengan lebih lanjut. Sebab mungkin paid up capital dia 1,000 kerana mungkin syarikat ini funded by shareholders ataupun ada pelabur asing yang melabur dalam syarikat mereka. Ataupun maybe syarikat ini adalah syarikat startup company. Jadi adalah bagus untuk kita lihat, okey, kenapa dia 1,000?
Okay, maybe sebab ini, sebab yang saya maklumkan sebentar tadilah. Jadi kita boleh buat inquiry kepada syarikat yang hendak kita buat kerjasama tersebut. Baik, status kewangan pula, kita boleh lihat dekat sini sebagai contoh kita buat laporan kredit seperti CTOS ya. So semakan ini penting untuk melihat kepada corak pembayaran syarikat tersebut, rekod tunggakan dan juga petunjuk distress kewangan. Jadi kalau kita boleh lihatlah kalau syarikat ni ada sejarah kegagalan untuk bayar hutang ataupun risiko projek hutang ya. Jadi risiko untuk projek gagal tu adalah lebih tinggi. Jadi penting untuk kita lihat juga kepada especially corak pembayaran dia. Okay, so caran SSM kita dah tengok, status kewangan kita dah tengok, jadi kita nak tengok pula apakah status syarikat tersebut. Okay, jadi kita boleh lihat status penggulungan dia. Okay, kita boleh buat search di Jabatan Insolvensi Malaysia. Okay, kita lihat sama ada syarikat tersebut tidak berada di dalam proses likuidasi. Okay, maksud likuidasi ni adalah proses yang company tersebut menjual ataupun menukarkan aset syarikat ya kepada tunai untuk membayar hutang kepada peminta. Okey, kita kena make sure dia tak ada, they are not in liquidation dan mereka juga tidak berada di dalam proses penggulungan syarikat. Okey, syarikat digulung. Okey, jadi kita tak nak, of course kita tak nak buat any kerjasama kepada company yang hendak digulungkan ataupun mempunyai masalah kewangan ni. Jadi ini adalah 3 perkara basic yang boleh dibuat di peringkat universiti ataupun syarikat lah. So sebenarnya 3 perkara ni pun kita dah boleh tengok dah macam mana hala tuju kerjasama yang kita nak buat ni. Ya, sebab memang ada saya punya pengalaman pun bila ada dah ada negotiation between two party serundingan untuk membuat kerjasama, bila kita check company ni sebenarnya tengah nak winding up. So itulah antara benda yang macam kadang-kadang kita tak tanya, mereka pun sebenarnya memang tak akan bagi tahulah sebab mereka cuba untuk menyelamatkan syarikat mereka. Tapi saya katakan ianya tidak bagus dan juga berisiko kepada kita. Ya. Okey, so kita lihat kepada perkara seterusnya. Baik. Selain daripada perkara-perkara yang kita dah bincangkan, kita juga harus untuk cuba menyoal perkara yang penting seperti kuasa menandatangani perjanjian ataupun authority to bind company. Ya. So isu ni adalah sangat teknikal tetapi sering dipandang remeh oleh pihak-pihak kerana kita sangat fokus kepada sesuatu perjanjian tersebut. Kita lupa siapakah yang boleh enter into the agreement. Okay. Kita kena make sure, kita kena pastikan adakah individu yang kita runding ataupun individu yang ada key person lah, kita cakap key person mempunyai kuasa. Ya. So jawatan individu tersebut adalah tak semestinya mencukupi. Contohnya yang datang jumpa tuan-tuan dan juga puan-puan, dia adalah business development manager ataupun dia adalah project director ataupun dia adalah consultant. Okay, dia datang berunding bagi pihak syarikat dia. Mungkin mereka mungkin terlibat dalam rundingan, tetapi individu-individu ini tak semestinya ada kuasa yang mengikat syarikat dengan sah. Ya, sebab tu kita perlu lihat beberapa perkara lah. So kita kena tanya dia punya position dia apa, jawatan dia apa. Jadi selain daripada itu kita kena tanya dekat dia, ada board resolution tak? Okay, board resolution ni adalah penting untuk lihatlah, especially kalau kita involved dalam transaksi seperti joint venture, ya, pelaburan, pemulihan aset dan juga commercialization of IP. Jadi perkara-perkara ni harus kita lihat apa board resolution dia.
Sebab biasanya ya, perkara-perkara yang macam perjanjian JV semua ni, biasanya dia akan memerlukan kelulusan lembaga pengarah. Ya. Jadi kalau dah ada board resolution, dia punya boleh membuktikan keputusan dibuat ni adalah secara kolektif. Okey, dipersetujui oleh semua, memberi kuasa rasmi kepada signatory, para penanda tangan, dan juga ianya akan melindungi syarikat daripada pertikaian dalaman. Ya. Jadi tanpa resolution ni, syarikat boleh bagi alasan bahawa individu yang kita runding ni sebenarnya bertindak di luar kuasa. Jadi maksud dia, sekarang ni kita dah runding dengan A. A cakap dia hanyalah project director ataupun dia hanyalah consultant. Jadi bila kita dah runding, kita nak masuk agreement dan lepas tu kita tak check pula board resolution dia dan kita masuk juga, ada pertikaian. Jadi bila kita pergi pada syarikat kata, oh sebenarnya dia tak ada kuasa pun untuk memasuki perjanjian ataupun sebarang transaksi. Ya. Begitu juga dengan power of attorney lah. Okey, perkaranya ada sama adalah power of attorney ni untuk kita lihat juga apakah skop kuasa. Okey, sama ada ianya masih berkuat kuasa dan juga limit yang diberikan di bawah power of attorney ni. Baik. Kita akan lihat juga, saya ada sertakan kepada kes, satu kes lah, kes simple yang kita boleh kaitkan. Ya. Sebab dekat sini, kes Haley Hutchinson, ya, mahkamah telah menekankan bahawa isu authority sebenar dan juga implied authority dalam mengikat syarikat. Ya. Itu saya katakan, jika tiada kuasa sah, kontrak boleh dipertikaikan dan syarikat boleh menafikan tanggungjawab. Jadi, maksud dia individu tersebut tak ada, dah hilang, mungkin dia dah hilang. Syarikat pula tak nak ambil peduli dengan apa benda, dengan segala usaha sama. Jadi, akan tinggal kita dalam keadaan yang agak kelam kabut lah, ya. Okey. So, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey. So di sinilah saya katakan bahawa kita sekarang ni masuk kepada satu konsep undang-undang lah. Okey, dia agak teknikal tetapi saya rasa berbaloi untuk kita tahu. Okey, untuk kita lihat kuasa seseorang itu yang mengikat syarikat. So dalam undang-undang syarikat ni, mahkamah akan membezakan antara dua jenis kuasa seperti dalam kes yang kita rujuk sebentar tadi, iaitu actual authority dan juga implied authority. Okey, perbezaan ini telah dinyatakan dalam kes sebentar tadi. Jadi kita nyatakan di sini kuasa nyata adalah datang daripada resolusi lembaga, perlembagaan syarikat atau kontrak pekerjaan. Ya, ini adalah kalau ada actual authority, ia adalah satu transaksi yang paling selamat. Okey. Implied authority pula ia adalah berdasarkan jawatan dan juga kelakuan. Okey. Contohnya beliau adalah managing director untuk urusan-urusan yang biasa. Jadi untuk managing director ataupun CEO mereka ada had, ya. Untuk transaksi besar ataupun luar biasa mereka akan perlu satu bukti actual authority. Tapi untuk daily punya transaction, selalunya CEO boleh sign lah. Okey. 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 So kita lihat kepada apakah risiko jika tiada kuasa yang sah. Okey. So sekiranya individu yang menandatangani kontrak tak mempunyai kuasa yang sah, okey, terdapat beberapa risiko. Yang kita boleh lihat kontrak tersebut boleh dipertikaikan. Okey, syarikat boleh menafikan tanggungjawab. Perjanjian urus niaga ataupun kerjasama boleh terbatal. Sebila berlakunya pertikaian, okey, akan ada pemfailan saman di mahkamah, akan boleh menyebabkan proses litigasi panjang di mahkamah dan yang paling tidak sepatutnya kita get into adalah reputasi satu syarikat ataupun universiti tersebut akan terjejas. Ya. Baik.
Jadi ini adalah beberapa tips yang saya boleh saya boleh share dengan pihak tuan-tuan dan juga puan-puan. Okey, adalah yang paling penting adalah untuk kita semak kepada perlembagaan syarikat. Okey, kita kena pastikan jawatan signatory munasabah dengan nilai transaksi. Okey, maksudnya kalau beliau adalah CEO ataupun managing director, dia ada berapa limit yang patut diberi. Tapi kita boleh lihatlah kalau jumlah tersebut jumlah yang besar, of course rasanya CEO pun kena dapatkan kelulusan oleh pihak board lah. Dan ketiganya adalah untuk mendapatkan pengesahan bertulis berkenaan dengan authority. Kemudian boleh minta salinan board resolution. Dan setelah 1, 2, 3 dan juga 4 ni telah pun didapati, sekiranya terdapat sebarang keraguan, boleh mendapatkan pendapat undang-undang. Ya. Sebab kalau kita lihat di sini, undang-undang kontrak ni sebenarnya yang sering dilupakan adalah sebab bila isi kontrak itu sempurna, tetapi kuasa yang sah, tanpa kuasa yang sah, kontrak tersebut tak boleh dikuatkuasakan. Jadi adalah penting sebelum kita tanda tangani, kita pastikan perkara-perkara ini dilihat, dirujuk, dipastikan. Kalau kita tak pasti, kita akan dapatkan pendapat dan juga nasihat perundangan. Baik. So, kita akan lihat kepada tajuk seterusnya, iaitu integriti dan juga rekod litigasi. Baik. Selain semakan kewangan dan juga dokumen corporate, satu aspek penting dalam due diligence juga adalah untuk menilai integriti serta rekod litigasi bakal rakan kerjasama kita. Ya. Jadi ini kerana rekod litigasi sering memberi gambaran sebenar tentang satu adalah cara syarikat tersebut menguruskan kontrak. Lepas tu kita boleh lihat sama ada syarikat ni profesional tak. Okay, kita nak tahu dia punya tahap profesionalism dia. Kita boleh lihat juga corak tingkah laku komersial dan juga kita boleh lihat risiko pertikaian pada masa hadapan. Sebab mengikut pengalaman saya, kadang-kadang proposal yang diberikan oleh pihak satu lagi ni sebenarnya kadang-kadang dia cantik atas kertas. Tapi bila kita lihat kepada sejarah litigasi mereka, mungkin dia akan memberikan indikasi terhadap usaha sama yang akan dibuat di masa yang akan datang. Ya. Baik. So seterusnya. Okey. So soalan yang akan ditanya adalah apakah yang perlu dilihat dalam caraian litigasi. Okey. Jadi kita akan lihatlah berapa banyak kes yang pernah disaman. Jadi persoalannya, kalau syarikat ni sering jadi defendant, okey, sebab kalau jadi defendant adalah bila pihak tersebut telah disaman, ya. Jadi kita akan lihat berapa sering ke dia jadi defendant ni. Okey. Jadi bila dia dah jadi defendant banyak kali, kita check pula jenis kes yang telah dihadapi. Sebab saya ingin saya tekankan, bila dia jadi sering menjadi defendant, okey. Satu dua kes ni adalah normal lah. Memang kebiasaan dalam sejarah syarikat selalunya memang akan menjadi defendant satu atau dua kali. Tetapi kalau kita nampak pattern mereka selalu menjadi defendant, okey, saya katakan boleh menjadi red flag lah kepada pihak yang ingin dibuat kerjasama. Ya. Okey, yang jenis kes yang dihadapi, kita kena lihat. Okey, bila dia jadi defendant, kes apa yang dia selalu disaman? Okey, contohnya, adakah ianya melibatkan pertikaian kontrak komersial ataupun tuntutan hutang ataupun isu pekerja ataupun pelanggaran IP. So kita check. Bila dia jadi defendant, kes apa yang selalu dia kena saman? Ya. Okey, so bila kita dah tahu kes jenis apa kes yang dia selalu disaman, kita lihat pula apa pula kes keputusan kepada kes tersebut. Ya. Kita check sama ada mereka selalu kalah ataupun sama ada kes
yang mereka disaman telah pun diselesaikan secara baik ataupun adakah terhadap penghakiman dengan jumlah yang besar kepada defendant ni. Jadi perkara-perkara litigasi ni boleh memberi indikasi terhadap risiko kewangan dan juga reputasi. Baik. Kenapa integriti penting dalam kerjasama universiti industri? Ya. Dalam konteks akademik, ya, dia adalah penting sebab projek penyelidikan biasanya adalah melibatkan jangka masa yang panjang, ya, dan dia juga melibatkan dana awam ataupun geran. Jadi ianya berkait terus dengan reputasi institusi. Jadi kenapa kita kata penting? Because of these three things. Sebab bila proses penyelidikan tu panjang, mungkin pihak yang PIC yang menguruskan perkara ini mungkin dah tak ada, ya. Dan kadang-kadang bilanya melibatkan kepada dana awam ataupun geran, dia akan menjadi public interest. So bila dia jadi public interest, kalau berlaku sebarang pertikaian ataupun isu, ianya akan menjadi perkara yang didiskus oleh pihak public interest lah, public lah. Jadi sekiranya bila telah dibincangkan ataupun dipersoal oleh pihak publik, ianya akan mengganggu dan juga memberikan reputasi yang tidak baik kepada institusi. Baik. Jadi pengajaran daripada pertikaian kontrak ni, okey, saya dalam banyak-banyak kes saya rasa saya lihat usaha kerjasama ni kebanyakannya akan melibatkan kontrak pembinaan. Ya. Ini adalah contoh yang saya berilah berdasarkan pengalaman saya. Okey, sebab dalam terdapat beberapa pertikaian di Malaysia yang melibatkan isu pembinaan, okey, yang melibatkan universiti, dan selalunya kegagalan untuk memenuhi obligasi kontrak ni adalah seperti berlakunya kelewatan projek, ada isu pembayaran dan juga skop kerja yang tidak jelas. Okey, ini akan membawa kepada satu proses litigasi yang panjang di mahkamah. Ya. So jadi dalam banyak situasi, tanda-tanda risiko sebenarnya dah wujud lebih awal kalau kita lihat, kalau kita buat semak checklist kita yang sebelum ni. Tetapi kalau dia tidak diteliti sebab tu due diligence, maka inilah impact yang kita akan dapat lah. Ya, sebab especially bila kita buat perkara yang besar lah, macam pembinaan, melibatkan kontraktor, melibatkan bahan-bahan mentah dan juga progress. So ini akan mengganggu kepada susul kerja yang sepatutnya kita boleh lengkapkan within time, ya. Baik. Okey. So jadi saya remind balik, okey, panduan praktikal, okey, dekat sini. So sebelum kita tanda tangani kontrak, kita kena semak rekod litigasi, okey, kita kena fahami reputasi industri, kita kena kenal pasti corak tingkah laku komersial, dan jangan sesekali bergantung kepada representasi pihak satu lagi semata-mata. Maksudnya kalau kita lihat background orang yang datang deal dengan kita ni adalah daripada background yang memang pakar dalam bidang tersebut, tapi kita ni kena lihat syarikat yang dia ada tu bagaimana, apakah dia punya status dia. Baik, sedikit saya bawakan kepada tajuk bedah siasat perjanjian. So maksud dia, sebelum ni kita dah buat checklist, kita dah lihat tips praktikal, kita dah buat semakan, kita dah pastikan siapakah pihak dia. Jadi ianya akan membawa kepada perjanjian. Baik, setelah rundingan dibuat, perjanjian pula akan dimasuki. Baik, kita akan lihat seterusnya. Okey. Bila kita masuk perjanjian, ya,
selain daripada kita semak kepada apa yang kita dah buat tadi, kita kena lihat juga kepada kontraknya. Okey, jadi terdapat beberapa klausa yang sering menjadi perangkap pihak yang satu lagi. Ya, jadi kita kena berhati-hati dan juga kita kena make sure ataupun kita kena faham apakah skop ataupun apakah intipati dalam sesuatu perjanjian tersebut, ya. Okey. Antara klausa perangkap yang selalu ada adalah adalah skop perjanjian dan juga KPI. Ya. Jadi salah satu punca pertikaian kontrak ni yang paling biasa adalah bukan sebab isu-isu undang-undang yang kompleks, ya. Sebaliknya ianya bermula daripada sesuatu yang sangat asas. Okey, sangat asas iaitu skop kerja yang tidak jelas. Okey. Jadi bila skop kerja terlalu umum ataupun tak jelas, jadi setiap pihak-pihak yang memasuki perjanjian ni, mereka mempunyai jangkaan yang berbeza. Ya, mereka expectation dia terhadap sesuatu perjanjian tu berbeza. Mungkin parti A fikir skop A, parti B fikir skop B. Jadi bila dia terlalu umum, kita tak boleh tahulah. Okey, so jadi bila jangkaan ini adalah berbeza dan juga tidak, of course bila dia berbeza dia tidak boleh dipenuhi. Jadi konflik akan timbul kat situ. Ya? Jadi suka saya katakanlah skop kerja terlalu umum ni adalah resepi yang terbaik kepada sesuatu pertikaian. Baik, saya boleh bagi beberapa contoh lah. Contoh skop yang terlalu umum, ya. Contohnya adalah dalam agreement tu dia tulis to provide consultancy services. So jadi soalan yang kita perlu tanya bila dia tulis kat situ provide consultancy services, kita tanya apa yang dimaksudkan dengan consultancy services ni? Kita kena tanya sama adakah ianya termasuk dengan menyediakan laporan, adakah mereka akan memberi nasihat teknikal, adakah dia akan melaksanakan projek, adakah ianya akan melatih kaki tangan yang ada, ya. Jadi kalau kita tak dapat perincikan dengan sebaiknya, jadi kedua-dua pihak mungkin akan tafsirkan skop kerja tu berbeza. Kita expect dia akan melatih kaki tangan kita lepas daripada projek tersebut telah disempurnakan. Tapi mereka kata tak ada. So, jadi isu dia dekat situ. Ya. Baik. Seterusnya berkenaan dengan garis waktu ataupun timeline. Ini pun yang saya selalu lihatlah dalam bila buat rundingan nak bawa kepada perjanjian. Selalunya timeline ataupun period of time tu memang tidak dinyatakan dengan sebaiknya. Okey. Jadi contohnya kalau dalam projek kita kena check bilakah projek ataupun kerjasama ni bermula. Okey. Berapa lama tempoh kolaborasi? Okey. Apakah tarikh akhir bagi setiap fasa projek? So dia nampak tedious tapi adalah bagus untuk kita lay down semua tu satu-satu. Apakah garis waktu dia? Start bila dia berhenti, ataupun progressively start bila, habis bila. So benda-benda tu penting untuk kita nyatakanlah. Okey. Impact kalau timeline ni tak jelas, ya. Ianya of course dia akan menimbulkan pertikaian, especially dia akan memberi kesan kesan dalam keadaan yang mana projek tersebut lewat lah. Okey, dah tak tahu, timeline dah berterabur. So tak tahu. So ada yang kena stop, ada yang kena proceed. So projek tu akan jadi lewat. KPI pun akan tak tercapai lah. Okey, all in all, kalau projek lewat, KPI tak tercapai, okey, pembayaran of course akan ditangguhkan, ya, sebab ada pertikaian. So dia adalah seakan domino effect lah, ya. Kalau timeline tu tak berapa bagus, of course dia akan melibatkan pembayaran yang yang akan tertangguh. Okey. Okey, saya letakkan juga di sini ada satu kes federal court yang mana mahkamah
telah memberikan indikasi ataupun telah memutuskan bahawa draft kontrak perlu teliti dan juga jelas. Ya. Dan skop setiap klausa penamatan harus ditentukan dengan tepat. Ya, sebarang kegaburan boleh menimbulkan pertikaian yang berlarutan dan juga ketidakpastian status hubungan kontraktual. Jadi memang satu amalan yang baiklah kalau kita cek kita punya terma-terma sebelum kita setuju. Seterusnya. Baik, perangkap yang kedua adalah berkenaan dengan hak harta intelek, ya, IP rights. Jadi isu ni saya kira adalah satu isu yang sensitif, especially bila ada kerjasama universiti dan juga industri. Ya, sebab dalam banyak projek penyelidikan ataupun kolaborasi teknologi, persoalan yang sering timbul adalah siapa sebenarnya pemilik hasil penyelidikan tersebut. Ya. Jadi ini boleh melibatkan penyelidikan inovasi teknologi, data dan juga database, software ataupun modul latihan, produk dan juga prototype, kepakaran dan juga rahsia perdagangan. Baik, jika perkara ini tidak jelas dalam perjanjian, konflik mesti akan boleh berlaku walaupun projek tersebut berjaya. Ya, kalau kita lihat kalau harta intelek, kalau projek berjaya, still kan ada pertikaian. Kerana ironi dia, pertikaian IP ni sering berlaku bukan bila projek gagal. Ya, selalunya bila projek tu berjaya. Berjaya boleh buat kita boleh dapat profit, keuntungan daripada projek tersebut. Okey. Dan apabila teknologi mempunyai nilai komersial, okey, dan usually akan jadi isu ownership yang timbul. Okey, bila dah berjaya. Dia akan tanya siapa menjadi pemilik. Baik. Seterusnya. Okey. Soalan penting yang perlu dijelaskan, siapakah pemilik hasil penyelidikan? Okey, ini adalah perkara pertama yang perlu jelas. Okey. Kita kena cek, adakah universiti menjadi pemilik sepenuhnya? Ataupun industri menjadi pemilik? Ataupun kedua-duanya mempunyai joint ownership? Okey, masa kita bincang tu, kita dah kena confirmkan, kita kena sahkan siapa pemilik. Okey? Baik, so kita lihat dia ada dua terms iaitu assignment dan juga license, ya. Selalunya ramai yang akan confuse terhadap dua konsep ni. Ya. Dalam konteks IP, ya, dua konsep sering digunakan adalah assignment dan juga license. So untuk assignment, saya boleh nyatakan ianya bermaksud adalah sebagai satu pemindahan hak milik secara kekal. Ya. Maksudnya pemilik asal boleh pindah hak milik, hak intelek sepenuhnya kepada pihak lain. Maksud dia pihak asal ni, pemilik asal akan kehilangan hak terhadap IP tersebut. Ya, contohnya jika universiti ni menyerahkan hak milik teknologi kepada syarikat melalui assignment. Jadi syarikat tersebut akan menjadi pemilik penuh teknologi tersebut. So bukan kepada universiti. Baik, so untuk license pula berbeza. Ya. Sebab dalam license, pemilik asal masih mengekalkan hak milik. Tetapi kebenaran diberikan kepada pihak satu lagi untuk menggunakan IP tersebut. Ya? Jadi license ni ada beberapa jenis pula. Okey, contohnya saya boleh katakan license eksklusif. Eksklusif license yang mana hanya penerima license boleh menggunakan IP dalam kawasan ataupun industri tertentu. Ataupun mereka boleh menjadi sole license, ya, tunggal. Yang mana pemilik dan juga satu je penerima license boleh menggunakan IP tersebut. Okey, bukan eksklusif pula. Kita boleh katakan pemilik boleh beri license kepada beberapa pihak pada waktu yang sama. Okey. Baik, jadi adalah
mengikut pengalaman saya ada beberapa kesilapan biasa yang berlaku lah. Ya, sebagai contoh, kadang-kadang agreement tu dikatakan memberi licensing, tapi niat sebenar dia sebenarnya nak bagi assignment. Jadi so dia jadi akan berlakulah pertikaian dan juga proses litigasi yang panjang. Ya. Baik. Dan soalan seterusnya adalah selalu akan ditanya adalah siapa yang ada hak untuk commercialize. Ya. Jadi isu ni adalah sangat kritikal ya. Jadi tanpa klausa yang jelas, so pihak-pihak mungkin akan berebut hak commercialization ni lah. Ataupun teknologi yang bagus tersebut, okay, langsung tak boleh diguna pakai. Okay, sebab mungkin ada pihak yang akan takut akan ada berlakunya pecah kontrak kat situ. Jadi memang saya tekankan bahawa klausa ni memang perlu jelas. Okay, jelas as in kita kena bagi tahu siapa yang boleh jual produk ataupun teknologi. Okay, untuk territory dekat Malaysia saja ke ataupun kat global. Okay, royalty structure bagaimana pula yang nak dibincangkan. Jadi lepas tu untuk tempoh berapa lama. Ini adalah the 4 key points yang memang kita kena jelas, yang kita kena bincang dengan pihak satu lagi. Baik. Okey. Jadi kenapa perkara ini penting lah. Jadi of course dia sangat berisiko ya kalau klausa ni tak jelas. Okay, yang pertama adalah of course projek tak boleh dikomersialkan. Okay, adanya pertikaian milikan di mahkamah. Okay, kehilangan peluang pelaburan. Kerosakan reputasi dan hubungan kerjasama rosak. Jadi kalau kita dah ada satu produk yang bagus ataupun teknologi yang kita dah buat, bila adanya this kind of like pertikaian ataupun issues, ini adalah kesan yang kita akan lalui lah kalau sekiranya perkara-perkara ini tidak diselesaikan di peringkat awal. Ya, okey. Baik. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, selain itu, perangkap yang selalu menjadi isu di dalam sesuatu perjanjian adalah termination clause. Okey? Okey, so ramai yang di kalangan kita selalunya fokus bagaimana kita nak mulakan sesuatu kerjasama. Okay, kita begitu excited, okay, untuk memulakan kerjasama. Okay, tetapi kita memang jarang untuk memikirkan satu soalan yang penting. So what if kalau kerjasama ni gagal? Macam mana kita nak bawa keluar universiti ataupun satu institusi ni keluar daripada perjanjian tersebut. Okay? Jadi termination clause ni saya katakan adalah satu exit strategi undang-undang. Okay? Kita kena keluar dengan cara yang baik dan juga risiko yang minimum. Saya tak katakan memang tak ada risiko kalau nak keluar, tetapi risiko tu kita dah mitigate dah. Ya. Baik. So jadi adalah perlu jelas, kita kena lihat termination tu adalah termination for cost ataupun convenience. Okey, saya akan share lebih lanjut. Okey, dan kita kena lihat notis yang kita beri tu berapa lama. Dan juga apakah yang berlaku sekiranya ada pembayaran yang tertunggak. Okey. Okey. Kita lihat kepada slide seterusnya. Baik. Untuk termination for cost dalam kata lain dinyatakan sebagai satu penamatan akibat pelanggaran kontrak. Okay? So ianya berlaku bila satu pihak menamatkan kontrak kerana pihak satu lagi melanggar syarat-syarat ataupun terma-terma di dalam kontrak. So maksud dia dah langgar obligasi dia ataupun dia dah langgar syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak. Okay? Sebagai contohlah, sebagai contoh yang saya boleh berikan adalah kegagalan untuk membuat bayaran. Okay? Dia tak bayar. Bila dah masuk term period yang dia nak kena bayar, dia tak bayar. Okay? Ataupun adanya pelanggaran berkenaan dengan isu kerahsiaan. Okay? Ataupun syarikat tersebut digulungkan.
So, ini adalah termination for cause sebab dia dah langgar kepada kontrak. Okay. Baik. Kemudian adalah termination for convenience. Okay. Ia adalah berbeza dengan termination for cause. Jadi, termination for convenience ni dia membolehkan satu pihak untuk menamatkan kontrak tanpa perlu membuktikan pelanggaran. So, tidak ada pelanggaran tetapi dia boleh tamatkan kontrak tersebut. Okey. Dalam kata lain yang boleh saya katakan pihak ni dia boleh tarik diri sebab perkara-perkara komersial lah. Okey. Jadi, untuk termination ni dia ada notis penamatan. Okey, kalau termination for cause kita kena beri notis lah. Okey, dia akan diberi notis kebiasaannya 30 hari. Okey, untuk membetulkan pelanggaran. So maksud dia kalau dia ada sebarang langgar kontrak, okey, maybe dia tak bayar. Dan kita bagi notis untuk dekat pihak syarikat 30 hari untuk dia membuat pembayaran. Okey. Jadi kalau dia gagal buat bayaran dalam masa 30 hari, okey, jadi pihak universiti boleh menamatkan perjanjian tersebut. Okey. Tapi kita akan lihatlah 30 hari ni tak semestinya 30 hari. Kita akan lihat bagaimanakah dia akan terletak kepada konteks perjanjian tersebut lah. Ya. Jadi untuk termination for convenience pula tempoh notis selalunya agak panjang ya. Contohnya kita boleh kata dalam masa 90 hari. Okey, 90 hari ni biasanya diberikan kepada pihak satu lagi untuk diadapt kepada operasi mereka sekiranya pihak satu lagi menarik diri. Okey. Baik. Okey, so saya ringkaskan dekat sini ya. Okey, so jadi termination for cause sebab diperlukan, ya, memang kena ada sebab. Okey. Termination for convenience, tidak. Ada remedy period bagi termination for cause. Okey, termination for convenience pula ada notis awal iaitu 90 hari. Ada pula untuk ganti rugi, jadi pihak yang tak bersalah, okey, boleh menuntut ganti rugi. Okey, untuk termination for convenience terhad kepada kerja yang telah dibuat. Maksud dia kerja yang dia dah complete, okey, sebelum dia nak tarik diri ataupun menamatkan perjanjian, dia akan sampai ke situ saja. Ya. Jadi bukti yang diperlukan untuk termination for cause, ya, ada beban pembuktian yang menunjukkan contohnya pihak tersebut tidak membuat pembayaran. Okey. Tetapi untuk termination for convenience memang tidak ada lah. Baik. Okey. So kita pergi kepada slide seterusnya. Baik. Jadi lepas kita menamatkan kita punya agreement, jadi dia tak habis dekat situ saja, ya. So bila kita tamatkan, kita kena tengok apakah isu-isu dia yang seterusnya lepas kita tamatkan. Okey, contoh bayaran tertunggak. Okey, adakah bayaran yang tertunggak sewaktu di dalam tempoh perjanjian tersebut perlu dijelaskan. Okey, kita kena tengok pula apa status kerja, sama ada dia dah siap ataupun belum. Okey. Seterusnya kita kena make sure kita kena dapatkan kembali dokumen dan juga data. Okey, kita kena check status harta intelek yang telah dibangunkan dan juga kita kena make sure obligasi kerahsiaan selepas kontrak itu tamat. Okey, sebab bila kontrak itu habis ataupun ditamatkan, okey, partis juga masih terikat untuk menjaga kerahsiaan sesuatu projek tersebut. Okey, tapi kalau dia breach benda tu memang akan berlaku another pecah kontrak lah. Okey, dia telah melanggar syarat-syarat kerahsiaan di dalam perjanjian. Baik. Saya sertakan di sini contoh kes dekat Malaysia lah berkenaan dengan cubic elektronik senarai berhad. Ya. Pertikaian ni adalah timbul berkaitan dengan penambatan kontrak dan juga tuntutan liquidated damages, ya. Jadi Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi menekankan bahawa klausa kontrak mesti ditafsirkan berdasarkan niat komersial sebenar pihak-pihak. Ya. Liquidated damages tak semestinya penalty jika ianya mencerminkan anggaran kerugian munasabah. Jadi kejelasan klausa adalah sangat penting untuk elakkan litigasi yang panjang.
Ya. Jadi mahkamah pun dah bagi tahu ataupun dah menasihatkan betapa pentingnya kejelasan klausa di dalam perjanjian. Okey? Jadi kes ini bagi saya ia menunjukkan bahawa termination clause yang tak cukup jelas boleh membawa kepada pertikaian yang melibatkan kos, masa dan juga reputasi syarikat. Baik, kita lihat kepada slide seterusnya. Okay. Selain daripada termination atau penambatan, klausa seterusnya adalah, klausa perangkap seterusnya adalah indemnity dan juga liability. Okay. Maksudnya siapa yang akan menanggung kerugian apabila sesuatu pertikaian ataupun isu yang berlaku. Okay. Saya boleh berikan contoh sebelum kita pergi kepada maksud dia. Okey, contohnya lah soalan asas yang selalunya akan ditanya. So jadi jika satu projek tu gagal dan juga pihak ketiga tu tuntut ganti rugi. Okey? Pihak ketiga Jadi siapa yang akan bertanggungjawab? Okay. So jadi kalau projek tu adalah satu projek usaha sama. Okey, JV dia terhenti di tengah jalan. Jadi siapakah yang akan menanggung kos yang telah dibelanjakan oleh pihak ketiga? Okey. Pihak ketiga ni usually kontraktor. So kita buat JV, universiti dan juga institusi, lantik pula kontraktor pihak ketiga. So kalau ada masalah di antara pihak universiti dan juga pihak ketiga, pihak institusi, jadi macam mana? Siapakah yang akan menanggung kos ataupun untuk membayar kepada pihak kontraktor yang ketiga? Okey. Jadi adalah penting jika klausa ni tak seimbang, okey, ia boleh membuatkan satu pihak menanggung risiko yang sangat besar, okey, tanpa kita sedar. Okey, so jadi apakah itu indemnity? Indemnity ni adalah satu persetujuan satu pihak untuk menanggung kerugian ataupun tuntutan oleh pihak satu lagi. Okey, contohnya macam saya katakan tadi, syarikat A beri indemnity kepada syarikat B terhadap semua tuntutan pihak ketiga. Okey? Ataupun jika pelanggan saman B, syarikat B ni, A yang telah memberikan indemnity perlu menanggung segala kos seperti kos guaman dan juga pampasan. Itu indemnity yang diberikan. Masalah yang selalu berlaku adalah bila indemnity ni diberikan terlalu luas kepada pihak satu lagi. Okay? Tidak ada had jumlah. Memang bagi kita indemnify semua benda kepada pihak B. Itu yang akan mengganggu takbir urus sesuatu pihak tu lah. Ya. Dan juga ianya tak jelas. Indemnity yang diberi ni tidak jelas sama ada ianya adakah termasuk dengan kecuaian pihak yang dilindungi. Okey? Baik. Jadi apakah pula itu liability? Liability pula merujuk kepada tahap tanggungjawab undang-undang yang boleh dituntut. Ya? Jadi tanpa had, jumlah tuntutan boleh jadi sangat besar. Okay, kita lihat kepada perkara seterusnya. Okay. Perkara penting yang perlu ada. Okay? Macam saya katakan tadi, kena ada liability cap. Okay? Hak tanggungan. Ini sangat penting. Sebab bila ada liability cap, okay, kita boleh hadkan, okay, jumlah bayaran kontrak. Okay. Contohnya macam kita letaklah dekat situ, okay, kalau parti A boleh memberikan liability cap, contohlah macam 1 juta. Tapi 1 juta ni pun kita akan lihat kepada konteks kepada perjanjian yang telah dimasukkan. Dan sekiranya ianya tidak diberikan tanpa had, okay, ia akan memberi risiko kewangan yang tidak dikawal. Ya. Dia akan boleh menjejaskan kedudukan syarikat sebab liability itu tak pernah dihadkan. Jadi pihak satu lagi tu boleh minta selagi banyak mana yang boleh. Ya. Nombor 2 adalah untuk mengelakkan klausa yang terlalu berat sebelah. Okey.
Sebagai contoh, satu pihak beri indemnity penuh. Lepas tu satu lagi tak ada tanggungjawab yang penuh. Okey, kita panggil ianya sebagai unilateral indemnity. Okey, pihak A bagi indemnity pada pihak B untuk semua perkara. Tetapi pihak B pula tak beri apa-apa kepada pihak A. Itu nampak sangat jelas dia punya berat sebelah. Okey. Cuma untuk penyelesaian yang adil, okey, kalau tuan-tuan dan juga puan-puan nampak, okey, agreement tu adalah memberikan kepada unilateral indemnity, kita boleh propose, okay? Kita boleh cadangkan kepada pihak satu lagi untuk adakan satu mutual indemnity, okay? Di mana pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak-pihak akan bertanggungjawab ke atas kecuaian masing-masing. Ya? Sebab dalam satu joint venture ataupun kolaborasi, ya, klausa terlalu berat sebelah ni boleh menjejaskan hubungan komersial lah. Okey, dia akan memberikan risiko yang tidak seimbang. Baik, dan seterusnya adalah nombor 3 adalah scope indemnity perlu jelas. Okey, kita hendaklah tentukan sama ada indemnity ni termasuk kepada kecuaian biasa ke? Ya, adakah ianya termasuk gross negligence ataupun adakah ianya termasuk fraud? Okey, ataupun meliputi consensual loss, okay, kerugian berbangkit ataupun tidak. Okay, seperti contoh indirect losses, okay, loss of profit ataupun business opportunity. Adakah indemnity yang diberi ini merangkumi perkara 1 sehingga 4. Jadi perkara-perkara ini hendaklah ditentukan terlebih dahulu. Ya? Dan berkenaan dengan indemnity ni perlu jelas, okey, sedikit saya ingin tambah bahawa kalau macam bila kita tengok dalam agreement tu dia tulis dekat situ macam frasa bahasa kalau dalam bahasa ni memang patut kita kena teliti bahasa dalam agreement kadang-kadang dia tulis situ arising directly or indirectly from ataupun dia kata in connection with. Jadi kalau kita tengok perkataan-perkataan ni, okey, dia boleh menyebabkan liability meliputi yang hanya mempunyai kaitan jauh daripada projek tu. Sebab dia kata in connection with. Okay, arising directly. Yang paling jahat indirectly. So penting untuk kita lihat, okey, dan kita perlu hadkan, okey. Jadi, suka saya katakan, skop indemnity perlu dihadkan kepada satu kerugian langsung, kecuaian sebenar, ataupun pelanggaran kontrak yang jelas. Okey. Kita boleh lihat kepada baik, ini adalah kajian kes kerjasama universiti industri yang ada lah. Cuma saya lebih tertarik pada satu kes di luar negara iaitu di berkenaan dengan University of Western Australia. Okay. Di dalam kes ini, seorang penyelidik di University of Western Australia telah menghasilkan satu inovasi penyelidikan yang mempunyai potensi komersial yang tinggi. Jadi universiti kemudiannya mendakwa bahawa penemuan tersebut adalah milik universiti kerana penyelidikan tersebut dijalankan semasa beliau bekerja sebagai penyelidik di universiti tersebut. Ya. Jadi namun begitu, mahkamah telah mendapati bahawa kontrak pekerjaan penyelidik tersebut tidak menyatakan dengan jelas bahawa semua ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh penyelidik secara automatik menjadi milik universiti. Dan akhirnya mahkamah memutuskan bahawa harta intelek terhadap penemuan tersebut bukanlah milik universiti tetapi milik penyelidik tersebut. Jadi untuk kes ini adalah satu pengejaran yang baik bahawa dalam konteks penyelidikan universiti, pemilikan hak intelek tak semestinya secara automatik menjadi milik universiti.
jika perkara tersebut tidak dinyatakan dengan jelas dalam kontrak ataupun polisi institusi. Ya. Baik. Seterusnya kita lihat. Okey, kita dah pergi kepada rumusan ya. Okey. Jadi lepas kita dah selidik, kita di peringkat sama ada setuju ataupun tidak. Okey. Jadi bila perlu kita teruskan? Okey. Selepas semakan telah dibuat, kita akan lihat. Okey, risiko boleh dikawal tak? Okey, kalau risiko boleh dikawal, sama ada terma yang telah dicadangkan adalah munasabah. Okey, sama ada counterpart kita kredibel. Okey, dan due diligence memuaskan. Okey, jadi bila antara perkara 4 ni ada, dia dah satisfy kita punya checklist, boleh kita teruskan. Tapi bila perlu kita walk away? Okey, sama ada kita nak setuju atau tidak. Okey, kalau kita lihat memang ada indikasi yang tidak yang negatif lah. Okey, red flag yang serius. Okey, ataupun kita lihat ada financial distress kepada pihak satu lagi. Okey, adanya authority yang meragukan. Okey, ataupun terlalu banyak syarat yang berat sebelah. Okey, jadi Okey. So jadi bila wajar kita meneruskan sesuatu kerjasama? Okey. Jadi pertama, risiko kita dapat kenal pasti dan juga dikawal. Okey. Jadi dalam realiti perniagaannya, kita perlu lihat dan juga menerima hakikat bahawa tidak ada sebarang transaksi yang benar-benar bebas daripada risiko. Namun penting adalah untuk kita nilai risiko tersebut. Okey, kita kena kenal pasti risiko tersebut dan kita mempunyai plan untuk mitigasi risiko tersebut dengan jelas. Okey. Jadi jika risiko ni dapat diuruskan dengan baik, okey, melalui perlindungan kontrak, okey, melalui mekanisme kawalan yang sesuai, maka keputusan untuk meneruskan kerjasama ni adalah lebih selamat ya. Saya tidak katakan memang tak ada risiko langsung, tetapi risiko yang ada ni haruslah dinilai dan juga mitigate. Okey, dan untuk melihat kepada terma perjanjian adalah seimbang dan juga munasabah. Okey. Jadi sebagai pentadbir ataupun wakil untuk universiti, peranan adalah bukan sekadar untuk memastikan pematuhan undang-undang ya. Kita juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi kepentingan institusi dalam jangka masa yang panjang. Mungkin kita tidak ada dah dalam masa 10 tahun akan datang, tetapi legacy ataupun perkara yang kita buat akan memberikan benefit kepada mereka yang akan datang ya. Jadi antara perkara yang perlu diberikan perhatian adalah macam saya katakan sebelum tadi, saya just recap. Okey, hard liability, okey, klausa indemnity, hak harta intelek sekiranya ada, dan juga mekanisme exit strategi ataupun penamatan kontrak. Ya. Jadi sesuatu perjanjian yang terlalu berat sebelah ni ataupun risiko yang ditanggung oleh institusi mungkin akan menjadi terlalu besar. Baik. Seterusnya adalah apabila rakan kerjasama mempunyai credibility dan juga integrity ya. Jadi reputasi, rekod kewangan dan sejarah litigasi ni sering memberi gambaran yang jelas ya terhadap tahap kebolehpercayaan sesuatu organisasi sebelum memulakan projek bersama ya. Sebab dalam banyak keadaan ya, masalah sebenarnya memang saya katakan bukan berpunca kepada kontrak itu sendiri. Ianya berpunca kepada pihak yang tak ada capacity, tak ada disiplin, dia tak ada integriti untuk melaksanakan komitmen mereka. Jadi kadang-kadang mula-mula kertas kerja dia bagus, cara dia rundingan bagus, tetapi kita lupa nak lihat. Mungkin along the way tersebut dia dah tidak committed. Ya? Dan seterusnya adalah due diligence ya.
benar-benar memuaskan. Ini adalah bermaksud dokumen tersebut lengkap, struktur corporate yang jelas, tak ada nampak sebarang negative indication yang serius, dan pengurusan hak harta intelek tu teratur. Jadi apabila semua maklumat ni telah disemak dan juga diteliti, bolehlah kita buat keputusan berdasarkan fakta dan juga maklumat dan bukan sekadar andaian semata-mata. Baik. Bila perlu kita buat COVID ni, macam saya katakanlah, ada red flag yang serius. Red flag yang serius ni, maksud saya macam kadang-kadang bila datangnya pihak perunding yang ingin membuat usaha sama, mereka ni suka nak buat, nak lengkapkan ataupun nak deal dengan kita cepat-cepat. Semua nak cepat. Nak confirmkan terma cepat, nak suruh kita. Tapi bila kita minta dekat mereka dokumen-dokumen ataupun sebarang bukti, dia yang lambat. Jadi yang itu memang kita kena aware lah. Okey. Jadi saya rasa saya boleh pergi kepada penutup masa sekarang. Sebagai penutup jadi soalan dia adalah setuju atau tidak. Sebab lepas kita lihat keseluruhan proses due diligence daripada semakan latar belakang syarikat, kuasa menandatangani, rekod litigasi sampailah kepada klausa-klausa penting dalam kontrak. Kita dapat lihat due diligence ni sebenarnya bukanlah satu proses teknikal. Bukan satu perkara yang remeh ataupun perkara yang tidak sepatutnya diambil secara sewenang-wenangnya lah. Sebab dia bukanlah sekadar checklist sebelum kita tanda tangan di kontrak. Sebaliknya, suka saya katakan ianya adalah satu strategi pengurusan risiko yang mantap. Sebab dalam dunia perniagaan dan juga kerjasama strategik ni, kita bukan semua peluang boleh direbut. Ada je kita terus ambil dan juga macam mana-mana pun kita kena make sure kita dapat. Sebab kadang-kadang professionalism ni sebenarnya bukanlah berani, adalah kita untuk berani tanya soalan yang susah. Dan juga kita kena nilai risiko secara objektif. Dan yang paling penting kita kena ada keberanian untuk tak cakap tidak. Sebab saya faham yang datang untuk buat rundingan ni sebenarnya mereka pun dah bersiap sedia. Mereka akan cuba tunjuk perkara-perkara yang positif di hadapan mereka sehingga kan kita lupa untuk buat semak di belakang. Jadi akhirnya suka saya katakan satu-satu deal ni adalah yang terbaik bukannya semestinya yang paling menguntungkan, tetapi adalah yang paling selamat dan juga seimbang dalam jangka masa panjang. Jadi adalah menjadi saranan saya juga untuk tuan-tuan dan juga puan-puan, selidik dahulu, semak dahulu, setuju bila tuan-tuan dan juga puan-puan pasti dan berani untuk katakan tidak. Jadi saya rasa saya berhenti di situ dahulu. Mungkin saya boleh serahkan kepada puan pengacara. Terima kasih kepada Puan Nur Zizalina. Saya rasa penyampaian berceramah yang begitu jelas, padat dan penuh dengan perkongsian yang bermanfaat. Saya suka dengan ayat poin tadi, iaitu due diligence ini adalah pengurusan risiko yang mantap. Bagi saya sukalah dengan ayat tu. Puan, kita teruskan dengan tentatif seterusnya, iaitu berkaitan dengan sesi soal jawab. Tapi sebelum tu, saya ada tadi Puan ada mention berkaitan dengan apa yang kita perlu buat untuk due diligence kan. Kita kena buat semakan latar belakang syarikat, kita kena tahu authority siapa yang nak sign dokumen kita tu kan. Lepas tu Puan ada explain berkaitan dengan perangkap klausa dalam perjanjian. Tapi apa pendapat Puan berkaitan dengan semakan terhadap
konflik kepentingan juga merupakan komponen penting dalam proses due diligence. Maksud saya bagaimana universiti boleh mengenal pasti dan mengurus risiko berkaitan dengan risiko konflik kepentingan ni sebelum sesuatu kerjasama ni dimasuki atau dimeterai lah. Dengan poin. Baik, untuk betul, conflict of interest ni juga adalah salah satu checklist yang bagus ataupun adalah amalan yang terbaik lah untuk kita praktikkan selain daripada buat SSM search dan sebagainya kan. Cuma untuk pihak universiti dan juga sebenarnya untuk institusi jugalah, sebenarnya kalau kita nak lihat untuk mengelakkan daripada conflict of interest, kita juga kena pihak universiti juga ataupun institusi di dalam memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam rundingan untuk memberi satu declaration ataupun untuk mengesahkan bahawa mereka tidak mempunyai sebarang conflict of interest. And kalau sekiranya mereka kata tidak ada, mungkin semakan lanjut boleh dilihat. Macam kita cakap, kalau kita lihat dalam company ataupun company sama ada mereka mempunyai sebarang kepentingan. Jadi dia tidak, saya katakan ada satu cara yang straightforward, tetapi dia lebih kepada penilaian ke atas dokumen dan juga pengesahan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rundingan. Baik. Okey. Saya teruskan dengan soalan yang kita terima dalam chat box lah. Kejap ya, Pen. Okey, soalan pertama kita. Jika SSM search daripada poin Hidayah jika SSM search telah dibuat dan mendapati pada bahagian summary of financial information dinyatakan sebagai no information on account is available as the certificate relating to exempt private company was lodged. Apakah tindakan selanjutnya yang boleh diambil untuk mendapatkan maklumat tersebut untuk melengkapkan due diligence yang sedang dibuat? Ini berkaitan dengan SSM search lah, Puan. Baik. Memang betul. Kadang-kadang bila kita buat SSM search, memang dia tak keluar lah. Dia akan keluarkan benda tu. Cuma salah satu cara yang boleh saya cadangkan adalah untuk menghubungi COSEC dia sendiri. Tanya. Sebab kadang-kadang mereka tak declare and dia tak submit. Jadi kita boleh inquire kepada pihak mereka ataupun buat inquiry terus kepada pihak syarikat tersebut. Kenapa tidak dinyatakan di dalam SSM search? Okey, baik. Ya. Okey, soalan seterusnya daripada Puan Zunika. Boleh Puan berikan contoh exercise due diligence yang wajar dilaksanakan oleh staf universiti dalam bidang perkhidmatan lain selain undang-undang? Maksudnya kadang-kadang kalau yang dalam perkhidmatan lain diorang macam tak aware sangat pasal SSM search macam tu kan, legal due diligence semua tu. Apa lagi contoh exercise due diligence yang boleh diorang practice lagi, Puan? Baik. Macam saya katakan, sebab dia adalah satu proses untuk mengenal lebih dekat sesuatu company tersebut. Kalau kita tidak, selain daripada kita benda basic yang saya dah share sebelum tadi, kita kena lihat basically kita kena lihat keadaan pihak yang datang tu. Contohnya macam bagaimanakah daripada manakah mereka ada, bagaimanakah mereka ditubuhkan, apakah perniagaan yang mereka buat. Ya, maksudnya macam kalau kita tak kenal, kita tak cinta. So macam mana proses kita nak kenal tu? Jadi saya rasa ianya juga boleh dipraktikkan seperti mana yang saya share sebelum tu. Sebenarnya boleh imply kepada pihak lain sebab dia agak general untuk pihak-pihak lain untuk praktikkan. So, dia adalah satu amalan yang baiklah sebenarnya. Macam contoh, saya rasa apa yang Puan kongsikan tadi itu berkenaan dengan kalau berkaitan dengan red flags tu kan, yang tu boleh kita praktiskan, which is contohnya kita tanya soalan tapi diorang mengelak daripada jawab. Contoh macam tu lah kan, as simple as that. Tergesa-gesa nak
Kalau dia nak benda tu, dia nak tergesa-gesa. Okay, kena buat cepat. Dia kata ada investor, ayat selalu ada investor datang, ada orang nak perkenalkan. So benda-benda tu adalah line yang agak red flag yang kita boleh faham lah, ada punya indication dia. Setuju. Okay, Puan. Kita ada soalan daripada FB, Puan Yusma Fazila Yusof. Tapi saya tak berapa faham. Mungkin Puan Yusma Fazila ni boleh explain. Boleh di-charge mengganggu authority. Yang ni mungkin Puan Yusma Fazila ni boleh explain lebih sikit. Sebab saya saya nak explain pada penceramah pun tak berapa sure ni. Okay, kita seterusnya kita pergi ke soalan seterusnya, Puan. Berkaitan dengan harta intelek yang Puan explain tadi, adakah status patent pending adalah mencukupi untuk menandatangani licensing agreement? Apakah cara terbaik untuk mengurangkan risiko kepada organisasi dalam situasi begini? Baik, patent pending ni patent pending ni sebenarnya dia ada beberapa sebab lah kenapa patent pending tu, okey. Cuma secara general yang saya boleh katakan di sini adalah nak kata dia mencukupi, kita kena make sure, okey. Kita kena make sure terms dalam licensing agreement tersebut ada tak dia menyatakan berkenaan dengan patent pending, so dia punya status dia, okey. Jadi penting untuk kita lihat syarat-syarat dia bagaimana, status patent tersebut sebelum kita menandatangani licensing agreement tersebut. Okey. Untuk cara terbaik untuk mengurangkan risiko adalah untuk mendapatkan kejelasan. Apakah status dia? Selepas status dia bagaimana? Okey, apakah kedudukannya selepas menandatangani perjanjian tersebut. Jadi benda tu sepatutnya dinyatakan dengan jelas di dalam licensing agreement tersebut. I see. Okay, baik. Baik, okay, kita ada soalan, saya rasa ni soalan terakhir ni. Apabila menerima sesuatu daripada Puan Zilawati, apabila menerima sesuatu arahan yang berisiko, adakah tanggungjawab pekerja sekadar melaksanakan atau memastikan organisasi dilindungi terlebih dahulu? Apa saranan tindakan yang boleh pihak pekerja ambil? Oh, yang ni agak konflik juga ni, Puan. Jadi apa pandangan Puan berkaitan dengan soalan ni? Satu arahan yang berisiko. Okey. Baik. Memang tugas kita macam pekerja apabila membuat terlibat dalam satu rundingan untuk bagi pihak organisasi, ya. Tugas kita adalah untuk menjaga kepentingan dan juga reputasi company tersebut. Okey. So bila kita dapat, kita hendaklah make sure apakah risiko yang ada yang akan menjejaskan kepentingan. Kita kena buat apa yang sepatutnya kita buat. Okay, kita kena buat, kalau kita perlu buat checklist, semak, okay, check documents. Okay, jadi kita boleh sediakan kita punya report sendiri. Okay, bila kita prepare report dia, mungkin arahan itu berisiko. Mungkin kita boleh supplement juga dengan datangnya pendapat daripada segi undang-undang, sama ada ianya berisiko tetapi boleh dimitigate. Okey, boleh dikurangkan risikonya, ataupun cara untuk dibuat adalah dengan secara selamat. Okey, cuma kalau ditanyakan tanggungjawab tersebut adalah, of course kita kena lindungi kita punya kepentingan company tersebutlah dengan cara kita menjalankan tanggungjawab kita seperti mana yang perlu kita buat. Okey, baik. Ada apa-apa soalan lagi ke daripada peserta? Nak bertanya direct pada Puan Zalina ke? Tak ada, ya? Saya rasa tadi tu soalan terakhir kita, Puan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan. Penyampaian berkaitan dengan konsep dan kepentingan due diligence sebagai mekanisme penting dalam membuat sebarang keputusan sebelum memasuki sebarang kerjasama dengan pihak luar. Oh, kita ada satu soalan. Yang ni yang terakhir jugalah agaknya. Saya ada daripada Puan Noran Syazana.
dalam konteks menjalankan due diligence terhadap sesebuah syarikat dalam keadaan yang bagaimana proses tersebut boleh berisiko melanggar PDPA atau perlindungan data peribadi, khususnya apabila melibatkan semakan latar belakang syarikat, pengarah okey, soalan dia ni sekejap. Dalam keadaan yang bagaimana proses tersebut? Okey. Oh, maksudnya dalam keadaan yang bagaimana? Dalam konteks menjalankan due diligence terhadap sesuatu syarikat, dalam keadaan yang bagaimana proses semakan due diligence tu boleh berisiko melanggar PDPA. Khususnya apabila melibatkan semakan latar belakang syarikat, pengarah atau kaki tangannya. Maksudnya mungkin lebih daripada SSM search yang kita selalu buat tu lah, Puan. Betul. So, kalau lebih daripada SSM search, mungkin kalau kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan perkara-perkara company tersebut lah. Mungkin kita boleh runding. Okay? Kita boleh katakan, boleh kita nak dapatkan, mungkin parties boleh bersetuju untuk sign NDA, Non-Disclosure Agreement. Okay? Yang mana bila pihak-pihak bersetuju, sign NDA. Okay, kita boleh lihat untuk semakan, kita buat semakan ke belakang lah. Jadi risiko tu memang ada risiko sebenarnya, memang betul. Cuma yang saya boleh suggest adalah untuk maybe runding dan juga mendapatkan NDA sign ataupun sebab kalau PDPA ni usually without consent lah sebenarnya. So yang penting untuk kita kurangkan risiko adalah untuk berbincang dan juga mendapatkan consent. Yang benda terbaik adalah NDA lah buat masa sekarang, saya rasa. Ya. Betul. Baik. Sebab saya rasa selain daripada tu, dia bukan daripada pihak legal untuk legal due diligence. Okay, yang kita ada due diligence dan juga legal due diligence. Mungkin boleh menggunakan peguam untuk mendapatkan untuk membuat legal due diligence yang lebih thorough. So jadi memang takkan ada isu under PDPA. That's how we mitigate the issues lah daripada melanggar PDPA tu, Puan. Okey. Saya faham, terima kasih. Okey. Ada apa-apa soalan lain ke? Soalan yang nak tanya pada penceramah? Daripada peserta? Untuk hari ini 115 orang peserta, Puan, hadir. Terima kasih tuan-tuan dan juga puan-puan. Okey. Tiada ya? Okey, baik. Sebelum saya tamatkan ceramah kita hari ini, para peserta diingatkan untuk melengkapkan borang maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan chat tadi. Selepas tu kita ambil gambar dulu, Puan. Minta mohon pada peserta yang ada untuk buka webcam masing-masing, kita ambil gambar sebagai tanda hadir dan kenangan.